Sedapnya minum susu. Hello Madinah. Awak nak ketebang kan hari ni kan? Kan? Ya, insyaAllah. Moga Allah lindungi awak. Ya sayang ya. Okey, ngantuk ke? Dia ngantuk lah. Sayang. Apa sekalipun, percaya pada Allah. Allah aturkan tu dah cantik dah. Jadi, untuk kita kena percaya je lah pada dia. Dia dah usahakan, kita serah 100% pada dia. Bagi Uncle jam boleh? Bagi Uncle jam boleh? Tengok jam. Pukul apa? Oh, pandai. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bersempena dengan keberangkatan adik Medina dan keluarganya ke Shanghai untuk menjalani pembedahan, kau pemudahkan urusan mereka, Ya Allah. Kau limpahkanlah kasih sayangmu terhadap mereka, Ya Allah. Nak yang mana? Ni? Yang ni? Okey. Pandai dia cakap nak. Kita nak hantar adik Medina dekat gate. Dia dah dapat teddy bear. InsyaAllah. Bawa balik teddy bear ni tau. Uncle cakap bawa balik teddy bear dengan Medina sekali tau. Dia dah tak nak keluar dah. Dia nak duduk dengan teddy bear je. Doakan adik Medina selamat operate. Tak tahu. Saya daripada pagi tadi dia rasa sebab yang amat sangat. InsyaAllah lah. Sebab apa? Doktor beritahu dia ada 50-50 peluang untuk InsyaAllah lah. Jangan fikir yang tu. InsyaAllah lah. Allah selamatkan dia. Allah sayang dia. Saya minta semua orang doakan untuk adik Medina. InsyaAllah. InsyaAllah Allah sayang. Allah jaga awak tau sayang. Tau? Okey sayang. Alright. Kuatnya sayang Terima kasih baby. Ya. Terima kasih sayang. Kita jumpa InsyaAllah doakan saya balik ke Medina. Always doakan dah. Kena kuat dah Kena kuat Terima kasih. Bagi Medina. Salam ke sayang? Yang Bapa pegang. Okey, salam dulu. Bye. Cium baby. Cium. Bye sayang. Buka butir. Dah, buka sayang. Dah. Butir, cium. Bye sayang. Balik sihat tau. Kuat tau sayang. Tau, InsyaAllah. Allah mudahkan, Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih banyak. Okey, dah teddy bear. Jangan peluk-peluk. Jangan kacau ayah. Dia punya teddy bear. Salam aunty. Bye-bye. Baik sayang. Dia dah tahu dah. Wah. Allah. Mana hati tak sayu. Minilah. Oh, pandai. Bye.